Kebanyakan orang ni dia tak sedar bila masalah pernafasan ni dia mula datang balik. Selalu ni dia bermula dengan benda yang kecil je. Bangun pagi ni rasa tekak ni macam berlendir. Waktu malam tu batuk sikit-sikit je. Atau bila naik tangga tu rasa cepat semput walaupun tak buat apa sangat. Benda ni nampak macam kecil tapi sebenarnya tanda paru-paru dah mula terkumpul kahak lama. Dia tak keluar sebab kahak ni dia dah pekat, keras dan melekat pada dinding paru-paru. Lama-lama saluran akan jadi sempit dan udara ni susah nak lalu. Kalau tak rawat awal, badan akan mula protes. Tidur jadi tak lena, batuk makin kerap dan nafas jadi pendek. Sampai rasa macam otot dada ni pun dah mula penat. Nafas ni dia bantu dari bahagian yang paling dalam. Herba ni dia bantu cairkan semula lapisan kahak pekat, kurangkan keradangan dan kuatkan balik aliran pernafasan. Bila lendir lama dah tanggal, tuan-puan boleh rasa nafas tu dia masuk lebih mudah. Macam paru-paru dibersihkan. Ramai yang kongsi, mereka dah boleh tidur tanpa gangguan semula. Kalau tuan-puan nak rasakan perubahan tu pada badan tuan-puan sendiri, boleh DM saya sekarang. Tekan link dekat bawah ni sekarang dan boleh dapatkan terus Akar Nafas.